Tapi saya berurusan dengan komputer sahaja. Betul. Okey, tapi dalam masa yang sama sebenarnya jiwa saya adalah jiwa yang sukakan, berkomunikasi. suka macam extrovert lah orang kata. Yes. Faham. Lepas tu Hai, selamat datang ke podcast Di Sebalik Kejaya bersama Wiki Kerala. Hari ni kita ada tetamu jemputan. Dia seorang image consultant yang suka travel. So, sebenarnya Alisha pun tak tahu apa image consultant ni, apa sebenarnya yang dia buat. So, jom kita interview dia, kita tanya apa sebenarnya behind the scene of image consultant ni. So, jom kita start. So, Akak boleh perkenalkan diri lah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fazidah binti Abdul Samad. Saya seorang perundi imej bertauliah. Alhamdulillah tahun ini adalah tahun yang ke-10 saya menjadi seorang perundi imej. Okey, 10 tahun dalam kiranya macam sebelum 10 tahun tu kerja lain lah buat. Betul. Okey, kita pergi back lah balik kan. So masa sebelum akak jadi perundi imej ni masa kecil lah sebenarnya. Kita start daripada masa kecil. Masa kecil tu sebenarnya cita-cita akak apa sebenarnya nak jadi? Okey. Macam normally semua orang pun saya rasa masa belajar, masa kecil, masa sekolah kita sentiasa apabila orang tanya apakah cita-cita kita, kita mesti akan cakap nak jadi doktor, nak jadi peguam, nak jadi cikgu dan sebagainya. Semua orang kata kerjaya yang profesional. Okey. Tapi alhamdulillah kerjaya saya sekarang ini pun adalah kerjaya yang saya impikan. Okey, sebelum ni kita tak tahu pun kerjaya perundi imej ni apa. Betul. Dan kita tak tahu. Kita tak tahu. Ada kerjaya perundi imej ni. Kita pun macam tak tahu wujud juga benda tu. Yes, betul. Tapi apabila kita dah menceburi bidang ini, kita sangat-sangat happy dan saya sangat passion dengan apa yang saya buat. Okey, sebelum tu masa dulu nak jadi doktor macam tu lah. So lepas dia habis sekolah, apa yang akak pergi dulu? Macam tu. Selepas saya target selepas saya habis belajar tingkatan 5 tadi tu kan. Lepas SPM saya ambil nurse. Okey. Jadi jurawat lah. Saya suka nak jadi jurawat. Tapi interview yang pertama saya tak dapat. Maksudnya lepas SPM tu saya pergi interview, saya tak dapat. Tapi saya tidak berputus asa dan dapat sokongan daripada mak ayah saya. Saya pun minta lagi sekali. Tapi dalam masa minta lagi sekali tu saya dah laluan ke tempat yang berbeza. Maksudnya saya dah masuk tingkatan 6 dan saya masuk universiti. Tapi apabila yang kedua tu saya dapat. Saya dah dapat surat tawaran untuk saya berlapor diri. Tapi mak saya kata, ayah saya kata mereka dah hantar saya ke universiti. Betul. Universiti saya masa tu Universiti Sains Malaysia. USM. Lepas tu kos dia pun kos yang saya minat. Okey, jadi saya lupakanlah kerjaya awal tu. Okey, jadi saya teruskan laluan saya yang telah ditetapkan. Mungkin itu rezeki saya time tu. Betul. Okey, masa kat USM tu akak ambil kos apa? Saya ambil seni halus, grafik komunikasi. Seni. Seni halus. Jadi saya mau tu banyak buat grafik, design. Saya ambil dekat universiti tu, kemudian saya bekerja. Saya bekerja sebagai grafik design selama 3 tahun. Di syarikat penerbitan yang terkemuka lah di Malaysia ni. So lepas akak dah habis study, lepas tu akak bekerja 3 tahun tu, kenapa akak bertukar bidang? Okey. Bagi akak bertukar ke bidang tu? Yes, sangat bertukar. Sebab masa saya menjadi grafik designer tu, saya buat majalah, novel, buku, tapi semua design. Tapi saya berurusan dengan komputer sahaja. Betul. Okey, tapi dalam masa yang sama sebenarnya jiwa saya adalah jiwa yang sukakan, suka macam extrovert lah orang kata. Yes. Lepas tu tapi saya happy dengan apa yang saya buat masa tu. Kemudian saya dalam masa yang sama saya minat
berniaga. Okey. Saya buat Buat sale lah business. orang Yes, saya buat bisnes. So jadinya kerjaya saya sebagai seorang graphic design, kalau Alisha tahu juga, graphic design ni dia hanya 24 jam melalui komputer sahaja. Tak ada communicate dengan orang lain. Mungkin kalau communicate pun dengan bos ataupun dengan kita punya editor sahaja. Seterusnya kita memang dengan komputer. Betul. Jadi demi untuk healing time tu, okey, ataupun demi untuk kita nak orang kata Keluarkan kita punya minat. yes, Okey. macam yang kita kata, bukan kita kata nak Explore. enjoy lah, yes, nak explore. Saya buat bisnes. Saya buat bisnes masa tu tahun 2010. Saya buat bisnes tudung. Tudung. Saya jual tudung, tapi fokusnya bukan ke arah tudung. Fokusnya bukan ke arah jualan, tapi saya nak keluar. Maksudnya saya nak explore, dan saya betul, nak bukan sebab duit, tapi saya nak explore diri saya. Betul. So dalam masa yang sama, semasa tahun 2010, tak ramai orang kata jual online dan sebagainya. Betul. So saya masa tu pun belum dunia online lagi. belum. Masa tu hanya ada Facebook, Blogspot dengan YouTube sahaja. Betul. Instagram, TikTok dan sebagainya memang tak ada. Jadi saya entrepreneur lah. Saya entrepreneur yang jual online melalui Blogspot time tu. Blogspot tu dia punya tu macam mana? Blogspot tu dia macam Dia blogger macam tu ke? dia macam website. Yes, blogger, tapi yang berniaga punya. Okey. Tapi dia sama juga. Kita bercerita, okey. Kemudian kita letak katalog, gambar dan sebagainya. Macam tu. Alright. Lepas tu saya banyak buat hijab styling. Okey. Hijab styling Macam tudung. zaman-zaman sekarang dia buat tutorial tu Yes, kan. tapi dulu lagi banyak. Sekarang ni kan, sekarang kalau kita tengok fashion trend kan banyak kan. Tapi dulu lagi banyak, tapi semua orang buat kat YouTube. Orang buat kat YouTube. Kemudian saya punya YouTube tu dia orang kata boom lah. Masa tu mungkin tak ramai orang buat. Bila saya buat, dia jadi menjadi salah satu turning point lah orang nak faham. dalam industri fashion. Jadi video saya sehingga paling minimum 500,000 tengok. 500,000? 500,000 view. Okey, 1 juta view, 900,000 view. Bila saya dah kalau dulu kita panggil viral lah kan. Betul. Viral dan famous lah time tu, betul. 2010 kan. Kemudian apabila video tu viral, saya dapat jemputan daripada majalah, TV dan sebagainya, TV, majalah, surat khabar, rancangan Jom Heboh, Raudah okey. yang kita perlukan untuk buat hijab styling, Raudah TV9 yang kita buat tutorial apa semua kan. So saya dah dapat jemputan macam tu, dan saya sangat-sangat happy dengan apa yang saya buat, berbanding dengan saya mengadap komputer tadi tu. Lepas Tapi masa tu dah berhenti ke atau Belum. Belum. Lepas tu kiranya macam orang kata freelance kat luar. yes, freelance and part time lah. Tapi saya dah happy dengan apa yang saya buat. Saya kadang-kadang saya perlu pergi set penggambaran untuk pakai ke artis-artis tu tudung hijab styling. Dari pagi call time pukul 5 pagi saya sanggup sampai petang, sampai ke malam. Semata-mata kita nak pakaikan Yelah, artis kita tu punya tudung. minat kan. Yes. Tapi bayaran dia pun biasa-biasa je lah berbandingkan gaji kita banyak lagi. Time tu kan. Lepas tu Tapi kita lagi happy buat benda kita tu. lagi happy dan kita willing untuk buat. Contohlah pagi kita bekerja pukul 8 sampai pukul 6, balik rumah, saya buat photoshoot tudung apa semua, tapi bukan untuk jualan, hanya untuk buat tutorial sebab kita minat. Betul. Kan sampai tengah malam, esoknya pergi kerja balik dan sebagainya. Macam itulah rutin saya macam tu. Sampai saya kena pergi set penggambaran dekat studio, untuk pakaikan model-model. Lepas tu antara tugas saya juga, saya pergi runway. Model-model yang berjalan dekat runway tu model muslimah. Saya kat berada di belakang tabir untuk menyiapkan model-model tu. Macam tu. Itu tugas saya sebelum tu. Saya pergi dekat yang graphic design tu masa tu zaman 2010. Masa tu saya sebut pasal saya kan belajar graphic design. Sekarang graphic design kan guna, masa tu zaman tu graphic design guna apa? Graphic design guna Adobe. Masa tu dah ada lah. Masa tu memang saya punya course dekat universiti memang lagi apa?
Tapi sekarang dah kurang kot. Kan sekarang masih ada lagi. Ada lagi tu sebabnya mungkin kalau macam kita nak high resolution punya gambar ke anything ke, memang guna benda tu lah. Tapi zaman sekarang mungkin kita dah banyak macam Kan saya sekarang ni kalau buat design saya punya saya tak download tu dah. Kan saya semua AI. Betul. AI. Dulu AI kita panggil kan. Sekarang AI dah lain. Kalau kita sebut AI, orang ingat AI yang ni lah kan. yang sekarang ni. Bagi kita AI ni betul. tapi masa tu dah ada lah. Sebabnya dulu masa saya punya lecturer, dia cakap dulu zaman dia masih belajar, dia still guna komputer yang lama. Macam tu lah. Masa tu saya dah ada lah. Masa tu semua kos-kos saya adalah Faham. macam tu lah. So masa tu dah masuk dunia macam berita apa semua kan, yang news apa semua kan. So masa tu ada tak rasa macam masa first tu ada tak rasa takut dapat first client ke, dapat first maksudnya model ke masa tu? Kan akak berkomunikasi dengan orang-orang, bagi akak mungkin bagi akak macam aku ni kecil lagi, diorang dah besar. Masa tu lah, masa memula tu apa perasaan masa tu? Mula-mula memang kita rasa nervous lah kan. Pertama, penerimaan orang. Betul. Kedua, bagaimana kita nak faham orang. Contohlah, kalau kita buat hijab styling. Tiba-tiba kita buat hijab styling tu tak kena dengan orang tu. Jadi kita rasa macam kita nervous lah kadang-kadang. Kalau saya dapat jemputan, contohlah saya dapat jemputan, kadang-kadang saya buat preparation tu lebih awal supaya saya betul-betul bersedia dan saya betul-betul yakin dengan apa yang saya buat time tu. Tapi masa first tu ada tak macam orang komplain? Ada. Ini kisah dia. Saya dapat jemputan live. Live macam ni lah. Kita live dekat event. Carnival time tu Carnival Raudah. TV 9 tentu. TV 9 RTM. Dan masa tu crowd memang ramai. Macam dia macam cuma heboh tu kan Carnival kan. Lepas tu live saya kena buat hijab styling lah, step by step apa semua. So pengacara tu tanya saya. Saya dalam keadaan nervous dan sebagainya, dan tapi dalam masa yang sama saya agak teruja sebab saya masuk TV kot. Saya boleh cakap, saya cakap, "Mak, saya masuk TV kan." Maka semua orang bangga kita tengok masuk TV, tapi dalam masa yang sama hanya kita yang tahu. Wartawan tu tanya saya, "Puan, kita nak buat hijab styling ni berapa lama paling lama kita nak buat hijab styling?" Saya cakap 10 minit. Saya cakap 10 minit. Of course wartawan tu pun dia ada experience. Bukan wartawan, dia pengacara time tu. Pengacara, of course dia ada pengalaman apa semua kan. Takkan pakai sampai 10 minit, lama betul kan. Dia macam terkedu. Saya pun rasa menyesal saya cakap macam tu kan. Sebenarnya pakai 2 minit je. Dalam masa 1 ke 2 minit saja untuk hijab styling sepatutnya secara praktikalnya. Paling lama pun 1 ke 2 minit sahaja. Selepas itu mesti kita akan pakai tak selesa lah kan. Betul. So kalau sampai 10 minit kita ambil masa untuk pakai tudung, agak membazir masa lah kan. Jadi saya rasa macam itu pengalaman saya berhadapan dengan orang. Dia macam salah cakap ni masa tu zaman tu pakaikan tudung untuk model, tudung dia macam bawal macam sekarang ke ataupun dah ada shawl dah masa tu? Kat sana masa tu 2010 dia tengah trend shawl. Masa tu start lah. Siapa yang pakai bawal dia agak macam old school yes, outdated sikit. Sebab masa zaman-zaman sebelum tu, masa kita kat sekolah, macam saya lah, zaman-zaman saya sekolah memang pakai bawal. Betul kan? Bila kita masuk universiti, mesti bawal juga. Tapi bila masuk universiti kita dah ada banyak pilihan dah. Betul. Masa tu shawl baru keluar. Yes, masa tu orang tak tahu lagi nak pakai shawl. Betul. Kan, orang tak tahu nak pakai shawl. So saya antara yang pioneer yang mengajar orang hijab styling. Sebab tu masa tu saya agak nak kata famous, boleh lah zaman tu kan. Zaman tu ada prime akak lah. time tu. Jadi saya ambil peluang tu. Jadi mostly saya punya hijab styling mostly shawl lah. Saya punya masa tu, zaman tu 16 tahun lepas ni kita ni. Saya punya keyword untuk saya pakai tudung, untuk saya mengajar orang pakai tudung ataupun saya berkongsi berkenaan hijab styling adalah kena selesa, seminit, dia kena seminit, dan satu lagi selesa, seminit,
seminit dan dia 3S. Nanti saya ingatkan Selesa balik. seminit. Selesa seminit dan selesa confirm. Seminit. Nanti akak ingat. Okay. Selesa seminit dan saya ingat balik. Okay. Dah lama dah. Betul, dah 16 tahun lepas. Kalau 2009 2009 sebaya adik saya dah 17 tahun. Kan. Nama lah. Itu zaman-zaman saya tengah up lah time tu. Okey, lepas tu okey, tu kita pergi, itu yang masa carnival kan. Masa akak first dapat jemputan tu, apa? First time nak masuk TV ni kan, masa yang jemputan berita. Macam tu. Berita masa tu macam Saya sebenarnya hijab styling is ada part. Belum lagi, maksudnya masa tu belum lagi saya jadi perundi image. Masa tu just saya jadi penjual tudung lah. Jadi as a penjual tudung dan saya buat hijab styling. Masa tu saya belum jadi perundi image lagi. Belum lagi. Kemudian saya berhenti kerja. 3 tahun tu lah Lepas 3 tahun tu saya tengok minat saya dah ke arah tu. Kemudian masa tu saya dah merasakan income tu melebihi dengan apa yang saya dapat sebulan. Contohlah income saya sehari boleh mencecah maksudnya income saya sehari bersamaan dengan saya punya sebulan gaji. Jadi kat situ saya berbincang dengan suami. Masa tu saya dah berkahwin juga. Saya berbincang dengan suami, saya nak berhenti kerja dan fokus ke arah bisnes. Bisnes. Kemudian turning point untuk saya untuk menjadi seorang perundi image adalah ada seorang wartawan jumpa saya cakap, Puan, boleh tak kita nak buat mix and matchkan pakaian. Selain pada hijab styling, kita nak buat mix and matchkan pakaian. Saya cakap saya tak ada kepakaran tu. Saya hanya ada kepakaran untuk hijab styling sahaja. Itu pun saya praktis dekat rumah. Maksudnya kita praktis, kita tengok macam ni. Kita tengok sendiri je lah. Yes. Dan kita buat macam saya kata, saya pergi kerja pagi, malam saya buat hijab styling. Buat video, praktis dan sebagainya. Itu sahaja. Tapi untuk mix and match kan, daripada segi pandangan mata saya rasa macam okey je, tapi kita tak ada ilmu time tu. Kemudian dia kata kita perlu buat mix and match sebab kita tak naklah bayar 2 orang kepakaran, betul tak? Seorang tudung, seorang baju, dia tak nak macam tu. Jadi dia nak satu kos lagi senang. Kemudian saya pun kalau nak tolak job ni sayang kan, sebab kita dah passion. Lepas tu kita pun kata macam ni, tak apalah, nanti saya tengok dulu saya boleh ke tidak, saya cuba tengok study. Kemudian bila masa saya study, dulu ChatGPT tak ada 100% guna Google. So saya Google, saya tengok mix and matchkan pakaian, macam itulah saya Google. Kemudian keluarlah ada certified certified professional image consultant. Saya cakap, benda apa ni image, tak faham macam apa dia ni. Lepas tu saya pun bacalah modul-modulnya. Kemudian bila saya baca modul-modulnya, ini yang saya nak sebenarnya kan. Bagaimana pemilihan pakaian secara profesional, pakaian mengikut majlis, pakaian warna yang bersesuaian, warna mengikut bentuk wajah dan sebagainya. Saya cakap, yes, ini yang saya cari selama ni kan. Saya minat ke arah ini. Kemudian saya tengok yuran time tu mahal. Certified kan, program certified, dan certified profesional memang sangat mahal lah. Maksudnya harga dia lebih kurang dalam satu sijil 8 ke 11,000. Satu sijil untuk melayakkan kita untuk jadi seorang image consultant. Tapi dalam masa yang sama saya sangat cubalah. Saya sangat nak. Saya sangat nak. Saya percaya bila kita nak sesuatu itu, kita akan berusaha sehabisnya, sebaik mungkin. Kemudian saya aim lah kan. Saya aim saya akan jadi seorang perundi image. Finally kita dapat lah. Kita dapat akak pergilah yang certified tu dalam 8 hari macam tu. Dia ajar lah satu persatu apa semua kan. Sehinggalah saya dapat sijil tu. Masa tu akak rasa, apa perasaan masa tu? Macam akhirnya aku dapat juga. Masa tu kita rasa this is the first journey kita, ataupun
beautiful journey. Okey. Sebab apa? Sebab ini adalah sesuatu perjuangan yang kita suka, kita minat dan kita tak pernah bayangkan pun benda ni. So kita pun buat sehabis baiklah pergi kursus. Tapi kat situ tak, maksudnya lepas kita dapat sijil tu macam kita dapat lah kan, lepas kita over tak semestinya kita terus dapat kerja. Mesti ada macam-macam lagi cabaran-cabarannya. Stay tuned. Lepas akak dah melalui semua tu, pernah tak one time tu akak burn out? Burn out. Dalam dunia yang akak minat ni, pernah tak akak burn out? Pernah. Okey, saya macam ni. Selepas saya dapat sijil tu, okey, selepas dapat sijil tu, saya kemudian saya nak jump to in the other industry. Okey. Industri hijab styling berbeza dengan industri image professional. Okay, image professional ni bukan sekadar pakaian semata-mata, bukan kita look untuk outfit semata-mata. Image consultant adalah 3 elemen penting. Okay. Yang pertama adalah appearance, yang kedua adalah behavior, yang ketiga adalah communication. A, B dan C. Yang pertama adalah of course lah penampilan luaran. Image adalah penampilan luaran, tapi dia akan disokong dengan tingkah laku yang baik. Contohnya body language, facial expression, cara jalan kita, cara duduk kita, cara bercakap kita. Dia melambangkan image yang positif juga. Kemudian seterusnya communication, apa yang keluar pada daripada apakah perkataan yang keluar pada mulut kita itu menggambarkan image yang positif juga. Okey, orang yang berimage positif sentiasa dipandang tinggi dari segi professionalism, kewibawaan, credibility. Betul kan? Kalau kita membayangkan seorang image consultant, mesti dia kata cara jalan dia cantik, walaupun pakaian dia cantik, okey. Tapi tingkah laku dia yang baik, wajah dia sentiasa manis, senyum dan sebagainya. Okey, perkataan-perkataan yang dikeluarkan pun mempengaruhi orang untuk mendengar apa yang dicakap. Macam tu. Jadi image ni bukan sekadar penampilan luaran. So berbeza dengan apa yang saya buat sebelum tu, hijab styling. Hijab styling hanya pakaian tudung je. Yes, pakaian tudung saja dan pakaian sajalah, maksudnya luaran saja. Tapi bila saya belajar tentang image, sebenarnya lebih daripada itu. Image ni sebenarnya didikan dari dalaman kita. Okey, dia akan terpancar di luaran. Macam tu. Dia bukan sekadar penampilan luaran semata-mata. Jadi saya rasa yes, ini yang kita nak. Selain daripada kita nak income tadi, okey, sebenarnya kita nak mau tu mendidik orang, kita educate nak orang, educate cara nak memberi manfaat kepada orang lain, kemudian nak tambah nilai kehidupan orang lain terhadap kehidupan yang kita lalui sekarang. Macam kita ajar orang adab, ada etika, kan, cara komunikasi yang berkesan, cara komunikasi yang bersesuaian mengikut keadaan semasa. Macam itulah. Jadi bila saya dapatkan sijil tu, bila saya dah belajar, saya rasa macam yes, this is my life. Okay. So tapi tak semudah itu. Masa tu zaman secara officialnya saya 2015 saya dapat sijil lah. Betul. Maksudnya 2010 saya bekerja dan saya grad 2009. Kemudian saya bekerja sebagai seorang graphic design. Dalam masa yang sama saya buat hijab styling, ataupun jual tudung. Itu semua sebenarnya saya punya pengalaman saja. Tapi dia betul-betul saya punya kerjaya saya sebagai image consultant adalah pada tahun 2015 selepas saya dapat sijil. Macam tu. Selepas saya dapat sijil certified lah. Maksudnya sijil tu adalah pertaulihan yang melayakkan saya untuk memberi ceramah. Macam tu. Jadi selepas saya dapat sijil tu, saya tak fokus ke arah event dah. Saya more tu jabatan kerajaan. Tapi yang paling best Alisha, dalam kerjaya saya adalah sewaktu itu pada 2015, mindset saya adalah saya of course dalam pembelajaran kita 8 hari itu kita ada praktikal bersama dengan mentor kita. So kita pun buatlah ceramah dekat jabatan kerajaan. Okey. Bila saya pergi jabatan kerajaan tu,
buat kursus tu, saya bersama dengan mentor saya. Mentor saya tu berkongsi dekat dengan saya pendapatan. Of course dalam masa kerjaya kita ni, kita ambil berat juga tentang pendapatan, betul kan? Betul. Dia main lah Mestinya, yes, kan. betul. Pertama kalau kita cerita tentang passion, is of course passion is number one. Betul. Tapi the second one, sebenarnya dalam dunia kita, dalam kerjaya kita, sebenarnya number one is money. Betul. Betul kan? Betul. Kita nak bekerja sebab apa? Sebab kita nak duit. Betul tak? Betul. Okay, so Dasar income yang lebih. yes, kan. Lepas tu bila saya ikut mentor saya tu, mentor saya pun berkongsi dengan saya. Okey, ini yang kita dapat dalam masa 2 hari. Okey. So sebenarnya macam ni, ceritalah pasal income. Of course mereka akan cerita tentang income supaya kita as an semangat, satu motivation kita, dan kenapa kita memilih kerjaya ini. Kan, apa yang kita akan dapat. Okey. Jadi masa tu income dia, ini saya saja kongsikan supaya saya yakin orang lain pun tahu juga. Betul. Income penceramah, kan kita cerita tentang image consultant penceramah. Kalau kita buat kursus, handle kursus, penceramah dibayar ikut hari. Okey, ikut hari, sehari minimum 3,000 sehari. Okey, sehari. Jadi ada sehingga saya punya personal income, untuk sehari. Okey, saya pernah dapat sehari ceramah 12,000 sehari. Okey. Tapi proses kita nak dapat tu, macam saya sekarang ni selepas 10 tahun, mungkin itu adalah satu pencapaian. Okey. Dan mungkin pencapaian itu dalam setahun mungkin satu, kan? Tak semestinya setiap kursus saya kena dapat macam tu. Tidak, sebenarnya dia fleksibel lah, kan? Tapi yang saya boleh cakapkan, minimum kadang-kadang kalau direct dengan mana-mana jabatan 3,000. Okey, maksimum saya pernah dapat 12,000. Macam tu. Tapi worth it lah. Yes. So masa tahun 2015, sehari 3,000, kita rasa macam wow. Kan? Betul tak? Masa tu, zaman tu 3,000 besar. Sehari, bukannya sebulan. Betul. Kan? Jadi kita rasa macam yes, this is my life. Sekali lagi kita kata yes, inilah yang aku cari selama ni. Yes, inilah yang perlu kita perjuangkan. So kita dah banyak kali dah jatuh cinta dengan kerjaya kita ni, kan? Betul. Semangat tu dah ada. Semangat tu dah ada. Tapi of course lah, mana-mana pun, apa saja pun yang kita buat, cabaran, ujian, dugaan tu sangat-sangat mesti ada selari. Selari. Besar dia punya income, besar jugalah dia punya cabaran. Begitulah. Cabaran saya time tu, okey, pada tahun 2015, saya masih muda. Umur berapa? Masa tu 20-an. 20-an, okey. Yes, masa saya 20-an, cabaran dia adalah kan kita pergi kursus, kita handle kursus. Kita seorang orang yang penting berada kat depan untuk mengajar orang, kasih ilmu dekat orang. Okey, kita bukan jual barang, Alisha. Macam kita lead lah. Yes. Okay. Kita bukan jual barang, contoh kita jual barang, kita nak jumpa orang dah. Okey. Tapi kalau kursus ataupun kita ni leader, okey. Kita ni leader, okey, bila kita leader, orang akan pandang tinggi pada kita. Orang akan nampak credibility kita, orang akan nak hormat kita, orang akan nak nampak kita ni seorang yang berwibawa dan sebagainya. Okey. Jadi saya punya cabaran adalah masa tu saya kecil dan halus dan muda. Betul. Jadi yang datang dekat kita punya pun berusia daripada kita. Yes, yang datang pula dengan kita adalah orang-orang yang dah kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi diorang pun yang ada yang nak pencen apa semua, kan. Diorang dah selesa dengan diorang punya kerjaya, tiba-tiba kena datang kursus penceramah pula nak muda. Betul. Kan? Diorang akan mempertikaikan credibility itu. Betul. Okay. So itu adalah cabaran saya untuk meyakinkan orang bagaimana saya adalah seorang yang pakar dalam bidang saya. Itu saya punya cabaran utama lah. Lepas tu macam mana akak tangani benda tu? Okay, yang pertama adalah saya dari image consultant. Okay, dari image consultant dia macam ni. Saya groom diri saya dulu sebelum saya groom orang. Okay. Maksudnya saya perlu berkredibiliti dulu, berwibawa. Lepas tu saya perlu berkeyakinan untuk kita
kita meyakinkan orang Betul. terhadap apa yang kita ajar. Betul. Maksudnya sebelum kita groom orang lain, kita kena groom diri kita dulu. Betul. Sebagai contoh, bagaimana pemakaian kita mengikut audiens kita. Kita bukan boleh pukul rata. Betul. Contoh, kita berpakaian ni bukan boleh pukul rata. Maksudnya macam mana kita nak buat, Yes. nak menangani cabaran tu. Saya groom diri saya dulu. Sebelum kita groom orang, kita kena groom dulu diri kita dulu, dan kita kena buktikan bahawa yang kita adalah pakar dalam bidang kita. Betul. Mungkin dia bekerja, dia pakar dalam bidang dia. Betul. Okey, kita adalah pakar dalam bidang kita. Betul. Dan apabila kita diberi kepercayaan handle satu-satu kursus, kita kena buat yang terbaik satu, dan kita kena buktikan bahawa kursus yang kita buat tu berimpak tinggi untuk mereka yang hadir dalam kursus tu. Okey, jadi bagaimana saya menangani cabaran tu? Yang pertama, saya groom diri saya lah. Saya groom diri saya untuk menjadi seorang yang berkredibiliti. Okey, itu tapi saya very try hard. Masa awal-awal dulu. Yelah, betul, struggle tu kena. Kadang-kadang saya sampai terfikir, macam mana aku nak nampak tua macam tu. Ada orang yang suka, saya nak nampak muda, kan, supaya orang suka. Tidak sebenarnya. Betul. Dia kena ikut bidang kita juga. Okey, Kalau kita nak ajar orang, kita tak boleh lah nampak kita lagi kecil. Yes. Kita mesti nampak kita berusia, kita matang, okay? Kita ada credibility, kita ada power, kan, masa tu. Jadi apakah perkara yang bersesuaian antaranya, macam saya katalah tadi, kita berpakaian, kita tak boleh pukul rata. Yang kita berpakaian tu mengikut, contohlah, dress code saya sebagai seorang perunding image adalah blazer and suit biasanya. Okey, kita kena tengok juga keadaan semasa. Kalau kita perlu berceramah tu, kita punya audiens ataupun kita punya klien tu adalah jabatan kerajaan, kita tengok juga grade dia berapa. Betul. Macam tu, grade dia berapa. Kalau klien kita tu seorang pelajar IPT, kan, kita buat juga untuk IPT, kita kena berpakaian macam mana pula untuk tarik perhatian mereka. Kemudian kalau kita perlu beri ceramah dekat, contohlah kat masjid, kan, kita berkongsi ilmu kat masjid, macam mana pakaian kita mengikut tempat. Betul. Kita kena Main dekat situ lah. Yes. Pandai tarik perhatian. Maksudnya kita kena blend dengan situation. So kat situ yang memudahkan klien percaya yang kita ni boleh buat. yes, ada credibility lah. Macam tu. Okay. So dekat situ tips dia ataupun dia punya keyword adalah bagaimana kita nak meyakinkan orang adalah, yang pertama, kita kena groom diri kita dulu sebelum kita groom orang. Okey, kita kena buktikan dulu pada diri kita sebelum kita buktikan kepada orang lain juga. Macam tu. Lagi apa lagi masa tu, tapi itulah work lah untuk dan saya percaya benda tu. Okay, so korang, itu saja daripada kami. So korang kalau nak dengar kerjaya yang lain, korang boleh komen dekat bawah, and jangan lupa like, comment and share. So jumpa korang lagi untuk next episode. Bye. Nak cari kerja guna Wikicareer. Nak cari kerja guna Wikicareer. Nak kerja? wikicareer.com.my